Nama Pak Din Rusdin bin Haji Napiah, orang panggil Pak Din Nenas lah. Ya, berasal daripada Sabak Bernam, mengusahakan penanaman nenas MS16 padi sweet. Tempoh penanaman nenas Pak Din setakat ni dah 7 tahun. Timbul minat Pak Din menanam nenas ni, Pak Din ada kawan di Meru. Masa tu Pak Din duduk di Meru, belum pindah lagi ke Sabak Bernam. Jadi mereka member ni dah tanam nenas selama 7 tahun. Jadi di situlah timbul mula Pak Din minat menanam nenas. Modal permulaan sebenarnya tak berapa banyak. Kalau ikutkan lebih kurang 5,000 je lah. Sebab Pak Din beli suluh 2,000 dan jambul ni Pak Din ambil kutip di Meru. Orang jual di tepi jalan asal dia, dan ada juga yang Pak Din beli 50 sen satu jambul. Itulah permulaan dia. Cabaran yang Pak Din hadapi adalah dari segi modal lah. Kemudian daripada segi tanah di Sabak Bernam ni, kemudian bahagian jentera. Buat masa ni Pak Din menerima tunjuk ajar daripada pihak Mardi dan juga 1,000 pokok sulur nenas MS16, dan yang terbaru Pak Din ada terima lagi 1,000 pokok sulur MS16. Apa yang Khidmat Mardi beri kepada Pak Din, sebab Pak Din guna Wigmat. Wigmat ni kita boleh guna sampai 4 tahun. Maknanya kawasan tanaman nenas tu kita boleh tanam 2 kali, menghasilkan anak benih 2 kali. Pencapaiannya adalah daripada mula dulu Pak Din hanya tanam 6,000 pokok. Sekarang Pak Din boleh tanam lebih 50,000 pokok. Anugerah dan pengiktirafan yang Pak Din terima buat masa ini adalah ikon usahawan viral daerah Sabak Bernam. Untuk MS16 ni buat masa ini permintaannya amat menggalakkan, dan MS16 ni daripada benih yang dihasilkan oleh Mardi, dia boleh pergi jauh. Ini pengalaman Pak Din tanam nenas pelbagai jenis. Ya, MS16 ni Mardi Sweet adalah buah yang lengkap bagi Pak Din. Pak Din menilai selain daripada MD2, MS16 ni adalah buah yang sangat terbaik dan petani patut tanamlah sebenarnya. Nenas memang menjanjikan pulangan yang amat lumayan. Pastikan ya, siapa yang menanam nenas ni pastikan untuk dapatkan tunjuk ajar daripada Mardi ke daripada agensi lain untuk penanaman nenas, dan pastikan kita buat yang berkualiti. Tadi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Mardi dan juga KPKM, iaitu Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan, yang banyak membantu Pak Din selama ni dalam bidang penanaman nenas sampailah Pak Din berjaya seperti yang ada sekarang. Dan terima kasih banyak-banyak pada pihak Mardi kerana membantu Pak Din.